Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan semua di sana? Bersama Azno 2020 untuk koma aja. Okey, hari ni hari yang pertama, first day saya buat video balik. Alhamdulillah. Dulu saya agak down sikit. Ada masalah yang tak dapat dielakkan. Saya stop selama dekat 2 tahun ada adik. Dekat 2 tahun dah. Saya ingat 2 tahun ada. Ramai yang mencari video saya balik. Itu yang saya semangat balik nak buat video sekarang ni. Tak tahulah tiba-tiba dia naik semangat. Jadi saya buatlah balik konten saya yang dah tertunggak ni. Jadi hari ni saya buat video masak chicken chop grill. Kalau kawan-kawan semua nak tengok cara mudah mula masak chicken chop grill, cara perap dia, cara masak sampai jadi chicken chop. Apa ngah? Gelap pula. Sebab saya dah lama tak buat video, rasa kekot tagline tu saya dah lupa. Saya tanya Angah, dia orang pun dah lupa tagline saya macam mana. Bolehlah kot tagline saya tu ya. Okey. Saksikanlah video saya seterusnya. Sekarang kita sediakan ayam chicken chop ya, yang bahagian peha. Yang ini saya ambil saiz 1. Dia ada banyak 9, 8, 11, 12. Dia tapi dalam satu kampit tu kalau 10 ayam chicken chop ni dia ada 10, kalau ada 9, 9, kalau ada 8, 8. Tapi ikut besar lah. Kalau kata ayam tu saiz 10, dia ikut standard. Kalau ayam 9 dia besar sikit, 8 lagi besar, 11, 12 tu kecil sikit. Kalau macam saya buat jual, tak bolehlah kecil. Ada saiz 10 ni saya jual RM14 satu pinggan lah. Yang ini. Lepas tu sekali saya masukkan lada hitam yang jenis ada jenama Longson. Dalam je Longson ni, yang ni saya dah buka lah kan. Tu saya ikat dengan getah. Lepas tu kita bubur secukup rasa serta kicap manis. Kalau nak tukar dengan kicap pekat pun boleh. Ikut cita rasa kawan-kawan semualah. Kalau kata nak guna kicap pekat pun boleh. Tapi kalau kicap manis ni lebih sedap. Dia untuk bagi ayam tu nampak gelap-gelap sikit, macam cenceni sikit lah. Jadi kita bakar dia. First kali kita masukkan sos lada hitam. Sos lada hitam beli yang jenis Longson ni memang sedap ya. Masukkan lebih kurang, kalau ni satu kampit ni lebih kurang 4 sudu besar camca lah. Sebabnya saya pakai tonggengnya, saya pakai tonggeng. Pakai tuang, sorry. Kalau ikut bahasa saya pakai tonggeng. Saya cakap pakai tonggengnya, pakai tuangnya dalam 4 sudu camca besar lah. Kicap ni dalam 3 sudu besar camca. Okey, cik pula ni. Ikut kalau kawan-kawan semua nak gelap, ikut pada gelap dia. Kalau nak gelap boleh bubur banyak sikit. Kalau tak nak gelap, bubur sikit lah. Macam cukup rasa ni bubur 1 sudu kecil je untuk rasa-rasa. Sebab kuah nanti dah cukup, nanti masin. Nanti kalau kita makan campur ayam dengan kuah ni masin pula. Lepas tu kacau lah macam biasa. Kawan-kawan semua kalau nak rasa boleh datang kedai Nura. Kalau yang dekat-dekat lah. Kalau yang jauh-jauh tu tunggu ambil masa lah nak datang. Gaulkan sampai semua sebati dan peraknya. Peraknya tak payah buat lama-lama. Tak apa, dalam sejam pun boleh dah masak dia. Dah siap dah ni. Nanti tunggu dalam sejam macam tu. Kita boleh bakar atas pelik lah. Biasanya saya guna dapur ini. Yang dapur 2 tungku tu saya guna untuk ini. Untuk masak chicken chop dengan french fries. Sini kita agak susah sikit.
Sebabnya kita tak ada elektrik dan juga air. Air kita angkut di rumah. Api saya pakai lampu, saya pakai bateri. Macam campfire saya terpaksa goreng guna dapur gas. Adik periuk ni mana? Ya, sekarang kita boleh masak. Sekejap. Okay. Kat sini angin dia terlalu kuat ya. Kadang susah juga nak masak air. Mana air kamu? Okey. Kita masukkan, mangkuk. Masukkan sedikit minyak. Jangan banyak sangat, dalam 2 sudu macam tu, 2 sudu besar. Pelengkapi, pelapis. Bakar. Ni kita nak masak dia punya kuah. Pelan api tu, dia kuat benar, cepat benar panas ni. Dapur ni memang kuat panas. Sebab biasa suka si kencap ni, kalau orang order pun saya masak kuah dia. Sebab si kencap ni jarang orang nak order kat sini lah. Sekarang saya masukkan sos prego ni. Ini prego yang masak spaghetti ya. Itu kita masukkan dalam 4 sudu macam tu. Sebab saya tak buat banyak. Kalau buat banyak dalam satu tin lah. Saya buat dalam separuh periuk ni. Dah tu kacaukan bagi dia masak. Ada kacau. Orang semua masukkan ini sos serbuk black pepper, sos pula. Serbuk black pepper macam ni. Dan juga 1 cube pati ayam, 1 ketul. Tadi saya dah siap masuk dah. Nak kicap ni ikut gelap dia lah. Kalau saya pakai masuk je, dah biasa kan. Jangan terlampau gelap, jangan terlampau pucat. Macam tu. Kacau kan. Dia gelap macam ni. Nampak? Nampak tak? Nampak. Tengok ni, kalau rasa tak cukup gelap lagi, kita masukkan sikit lagi. Lebih kurang dalam 4 sudu saya ingat. Gelap sikit kan. Jangan terlampau gelap. Gelap nanti dia terasa kicap. Terasa kicap kurang sedap lah. Lepas tu last kali kita masukkan tepung jagung. Tepung jagung yang cap bintang tu. Itu lebih elok. Jenis lain pun boleh. Tak kisah tepung jagung yang mana. Janji tepung jagung. Dah habis gas satu. Sekejap Cukup gas sekejap. Ya, kita bancukan tepung jagung bagi agak pekat dekat sikit macam ni. Tak payah pekat sangat. Dia mendap lah. Daging. Ni apa nama? Bagi dia punya kuah dia lengkap dulu. Baru kita nampak telur dia tengok. Mana? Tahu tadi potong. Air apa? Air nak air ngah.
Cepat je siput datang. Ya, dia negok lagi. Kenapa letak belah sini? Tak ni. Kenapa ni? Tak boleh kan? Keluar. Negok. Negok. Bubuh je lah. Nanti Umi cakap. Ya, kita sediakan kuali macam ni, macam lepeh. Tak kisahlah kalau semua nak guna kuali apa, janji kuali. Bau minyak tak payah banyak sangat, sikit je. Okey, dah banyak itu je. Sikit je untuk syarat minyak-minyak dia, jangan banyak sangat ya. Apabila kuali dah panas, boleh kita masukkan ayam tadi. Masak. Masaklah macam biasa sampai dia cukup masak. Sekiranya kawan-kawan semua nak lebih cepat masak, kita tutupkan, tak ada gambar ke? Tutupkan periuknya. Macam ni. Pelankan api ya. Bagi dia betul-betul masak luar dan dalam. Inilah hasilnya chicken chop kita. Ada pan fried, ada coleslaw, dia punya kuah, ada sos cili dan ayam. Okey, dah siap. Kita apa lagi? Ini kita makan orang putih ni. Jangan bagi muzik ya. Kita celok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Tadi kata bagi Umi pasal minum. Jemput makan. Bukan pula dengan saya. Buat. Nah. Ketengahan ayam tu. So dia boleh fry pun boleh. Habislah aku kena Kepala tak? Mesin ayam. Okey, selamat mencuba. Sekian daripada Nurul.